khusus literasi bahasa PB kedua, iaitu persembahan. Okey, jom. Okey, hari ini saya akan buat menerangkan pengenalan isu literasi dahulu. Baiklah, kita tengok poin yang pertama. Literasi merujuk kepada keupayaan membaca, menulis, mendengar dan memahami maklumat. Dah faham kan maksud literasi? Jadi literasi ni perkara asas dalam proses membaca, iaitu membaca, menulis, mendengar dan memahami maklumat. Seterusnya, poin yang kedua, kemahiran literasi merupakan asas kepada pembelajaran semua mata pelajaran. Macam kita tahu, kita belajar apa pun mestilah kita kena ada kemahiran literasi kita ni, iaitu membaca, menulis, mendengar dan memahami maklumat tersebut. Yang ketiga, masih terdapat murid yang belum menguasai kemahiran membaca, mendengar dan menulis dengan baik. Sampai sekarang kita tengok ramai lagi kanak-kanak yang dah jana pun tak dapat membaca lagi. Jadi susahlah untuk kita belajar. Seterusnya, isu ini boleh menjejaskan pencapaian akademik dan perkembangan komunikasi murid. Jadi murid-murid susah nak berkembang dan tidak dapat mencapai pencapaian akademik itu dengan baik. Dan akhir sekali, guru perlu merancang strategi pengajaran yang berkesan bagi meningkatkan literasi murid. Jadi kita sebagai bakal guru, kita kena rancang apa yang kita perlu buat untuk atasi masalah ini. Jadi kami akan teruskan dengan pembentangan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai aktiviti membaca, mendengar dan menulis ini. Jadi yang pertama sekali ialah faktor persekitaran. Sesetengah murid kurang pendedahan kepada aktiviti membaca di rumah, serta kurang bahan bacaan seperti buku cerita dan lain-lain lagi. Selain itu juga, kaedah pengajaran yang kurang menarik juga menyebabkan murid mudah bosan dan tidak memberi perhatian semasa proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Okey, baiklah, seterusnya untuk faktor yang seterusnya ialah tahap penguasaan bahasa yang lemah, di mana terdapat sesetengah murid di sekolah yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad, di mana mereka mempunyai kosakata yang sedikit sehingga menyebabkan mereka tidak faham apa yang mereka baca dan mereka pelajari. Untuk faktor yang seterusnya ialah keyakinan diri mereka yang kurang, di mana terdapat murid yang sering yang membaca dengan salah, yang tidak faham apa yang mereka baca sehingga menyebabkan mereka malu untuk mencuba untuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi menyebabkan mereka kurang aktif dalam aktiviti pembelajaran bahasa. Dan untuk faktor yang terakhir ialah pengaruh teknologi dan media sosial, di mana pada zaman kini murid-murid, sebahagian besar murid di negara kita ini telah mempunyai gadget-gadget mereka tersendiri yang menyebabkan mereka menggunakan gadget secara berlebihan. Baiklah, untuk mengatasi faktor-faktor yang telah kita bincang tadi, kita boleh lakukan menggunakan kaedah pengajaran kreatif. Guru boleh menggunakan dengan kaedah lakonan dan juga bercerita. Seterusnya, menggalakkan program membaca seperti membuat program nilam ataupun sudut bahan bacaan. Yang ketiga, guru-guru di sekolah boleh menggunakan teknologi semasa dalam pendidikan, di mana guru-guru boleh menggunakan video pembelajaran ataupun aplikasi pendidikan. Mak. Balik. Kau tahu tak BBM tu apa? BBM? Apa tu? Macam ni, BBM itu ialah bahan bantu mengajar, di mana sebuah alat atau bahan yang digunakan oleh guru-guru di sekolah untuk membantu mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan BBM ini digunakan supaya pembelajaran di dalam kelas nampak lebih menarik dan berkesan kepada pelajar. Contohnya macam ni. Kalian semua rasakan apakah kebaikan bahan bantu mengajar ni Kalian semua rasa apa kebaikannya? Kalau semua nak tahu, antara salah satu kebaikan BBM ni adalah dapat menarik minat murid. Cikgu seronoknya kelas hari ni.
Selain itu juga, BBM ini dapat memudahkan pemahaman murid dengan lebih jelas. Oh, macam ni. Yang ketiga, penggunaan BBM dapat meningkatkan lagi penlibatan murid secara aktif dalam kelas. Contohnya, Okey, baiklah. Seterusnya kita akan melihat simulasi menggunakan bahan bantu mengajar ini di dalam kelas. baiklah, jom kita lihat sama-sama. Jom. Bangun. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam murid-murid. Okey, dipersilakan duduk. Terima kasih cikgu. Apa khabar semua murid-murid hari ni? Sihat tak sihat? Khabar baik cikgu. Kami sihat. Puasa tak hari ni? Oi, mestilah puasa. Muka benak Awak semua rasa cikgu nak ajar apa hari ni Tak tahu cikgu tak tahu tu. Cuba teka, Taufik, cuba teka cikgu nak ajar apa hari ni? Saya rasa cikgu nak ajar kata kreatif. Kurang tepat lah Taufik. Umar, cikgu rasa, awak rasa cikgu nak ajar apa hari ni? Saya rasa cikgu nak ajar kata nama khas. Kurang tepat lah juga. Tak apa. Hari ni, cikgu nak ajar kata nama Am. Kata nama Am. Cikgu, kata nama Am tu apa dia? Itulah, nak tahu ke apa tu kata nama Am cikgu? Baiklah. Umar tahu kan apa itu kata nama Am kan? Betul tak? Betul. Jadi, cikgu nak kamu berdua ikut cikgu. Apa yang cikgu nak baca, okey? Baik cikgu. Maksud kata nama Am. Maksud kata nama Am. Kata nama Am Kata nama Am ialah perkataan yang digunakan untuk menamakan orang, haiwan, tempat atau benda secara umum. Kamu semua faham tak apa tu kata nama Am? Berdasarkan yang kamu baca ni. Faham tak? Faham, cikgu. Kamu semua nampak gambar-gambar dekat skrin ni. Apa yang kamu nampak dekat skrin ni? Jom kamu cakap sikit. Ada kucing cikgu, Kucing, lagi Meja. Meja, lagi satu Kereta. Pandai. Okey. Apa kata kamu semua bagi contoh lain dan bagi kata nama Am yang ada dekat sekitar kita ni. Apa yang ada dekat sekitar kita? Taufik, jom jawab sikit. Ada kerusi cikgu. Kerusi, okey, betul. Umar. Kasut, betul tak? Kasut, betul. Memandangkan kamu berdua dah faham apa itu kata nama Am, apa kata kita main satu permainan? Nak tak? Nak. Baiklah, untuk permainan pertama pada hari ini kita akan main. Cuba baca sikit, ikut cikgu cakap baca. Padankan saya. Jadi apa yang kamu lihat dekat permainan ini, kamu perlu tengok gambar, ada 4 gambar. Dan gambar-gambar ini kamu perlu sesuaikan dengan perkataan yang betul. Jadi sebelum kamu semua memulakan padanan ni, kamu semua kena balik bola dekat dad ni untuk dapatkan warna apa yang kamu semua perlu jawab soalan. Untuk soalan yang pertama. Faham. Jadi kalau balik bola terkena dekat warna merah contohnya, jadi awak perlu start dengan mula dengan Warna merah. yang gambar yang berwarna merah. Macam tu. Faham tak? Faham. Cikgu cepat cikgu, nak main cikgu tak sabar. Jom. Cikgu nak pilih siapa Cikgu pilih siapa nak? Saya. Siapa suara paling kuat cikgu pilih dia. Saya. Taufik ke depan. Jadi cikgu nak Taufik ambil dua bola. Cikgu nak Taufik baling dekat warna yang Taufik nak. Apa warna kegemaran Taufik? Taufik rasa apa warna kegemaran Taufik? Saya nak warna merah. Merah, okey. Cuba balik. Warna tekan. Merah. Merah. Jadi
Taufik kena mulakan dengan gambar warna Merah. Jadi Taufik ambil marker pen ni, Taufik padankan dengan perkataan manakah yang sesuai dengan gambar ini. Oh, faham. Ni apa lah cikgu? Oh, Fikir betul Pek. pokok cikgu. Jangan salah. Pokok. Jadi ini apa perkataan ni? Pokok. Betul. Okey, cikgu Taufik nampak kan dekat perkataan pokok ni ada nombor-nombor yang telah dituliskan dekat sini. Maksudnya Taufik kena buat apa? Saya rasa saya kena sambungkan lah cikgu titik-titik itu. Betul. Jadi cikgu nak Taufik sambungkan titik-titik ni supaya tulisan pokok ni nampaklah dekat orang lain. Orang lain boleh nampak. Jadi Taufik dulu sambungkan tulisan. Buat lawa-lawa Pek. Lawa-lawa. Kalau lawa cikgu bagi hadiah. Nak. Cikgu bagi hadiah ayam gepuk. Oh. Senang cikgu. Dasar Pandai Taufik. Ini hadiah untuk Taufik. Terima kasih cikgu. Saya dapat pen. Dapat pen lagi tak? Silakan duduk. Baiklah. Umar pula. Baiklah. Jadi cikgu nak Umar baling. Apa warna kegemaran Umar? Dekat Saya warna hijau. warna hijau. Okey. Tapi warna merah tidak boleh sebab Taufik dah ambil warna merah. Aduh Taufik. Okey, cuba try ambil warna lain. Saya Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Wah. Apa pernah lagi? Alamak, Alamak, apa lagi sekali? Jadi, Umar dapat warna biru. Warna biru. Apakah gambar ini? Gambar ayam. Ayam. Jadi, Umar rasa perkataan manakah yang sesuai dengan gambar ini? Saya rasa kan ini cikgu. Mana? Betul. Jadi, cikgu nak Umar sambungkan perkataan huruf tersebut. Okey. Supaya ayam tu nampak. Okey. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Ini pandai. 1, 2, 3. Pandai Umar. Jadi ini adalah hadiah untuk Umar. Bolehlah bantuan. Awak semua tak rasa bosan ke main satu permainan je? Tak lagi tak permainan? Nah. Kami nak bermain lagi. Tak permainan cakap nak kuat-kuat. 1, 2, 3. Nah. Okey. Jadi, cikgu ada bawa lagi satu permainan. Jadi, cikgu nak awak semua baca apakah yang ditulis dekat atas permainan ini. Jadi, apa ni? Pawagam literasi. Apa benda ni? Tahu tak? Tak tahu Tak tahu cikgu. kan? Jadi, bila awak buka je kotak ni, awak akan nampak satu skrin yang besar di mana? Warna apa ni skrin ni? Warna hitam. Awak nampak apa tak kat skrin tu? Nampak kan? Jadi, apa fungsi skrin ni? Jadi, bila awak buka lagi kat bahagian bawah ni, awak akan nampak satu benda. Apa benda ni? Lampu sulur. Lampu sulur. Jadi, bila awak keluarkan lampu sulur ni, awak perlu cari apakah perkataan-perkataan kata nama am yang tersembunyi dalam skrin hitam ini. Macam tu. Jadi kali ni cikgu nak Umar lah pula. Orang Okey. pertama yang main Boleh. permainan ni. Boleh. Jadi Umar datang sini. Okey. Jadi cikgu nak Umar ambil lampu sulur tu. Okey, Okey. Lepas tu awak nampak tak dekat sini
ada kawasan, ada tempat untuk lampu slow tu masuk supaya kita boleh nampak perkataan yang tersembunyi. Jadi cikgu nak Umar masukkan lampu slow dalam ni dan Umar cari apakah perkataan yang tersembunyi. Jadi Cari Ni saya cuba. Apa perkataan tu? Mata. Boleh Umar ejakan tak macam mana mata tu? Boleh? M-A-T-A-T-A mata. Jadi inilah cara nak main permainan ini. Okay, terima kasih Umar. Silakan duduk. Taufik nak main tak? Nak. Okey. Outfit semua boleh tak main? Taufik ambil lampu slow ni. Cuba slow sebelah sini pula. Ada tak perkataan sembunyi? Taufik duduk sebelah sini. Okey. Ni. Jadi Taufik masukkan tempat yang boleh terbuka ni. Okey. Taufik cuba cari perkataan yang tersembunyi. Saya jumpa cikgu. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Ikan. Ikan. Cikgu nak cuba eja sikit Taufik. I-E-K-A-N kan. Ikan. Terpuasih. Okey, jadi silakan duduk Taufik. Okey, cikgu. Ada. Baiklah, itu sahaja permainan kita pada hari ini. Jadi, cikgu ada beberapa helaian kertas kerja untuk kamu semua buat dekat rumah malam nanti. Jadi, satu untuk Taufik, Terima kasih, cikgu. satu untuk Umar. Terima kasih. Jangan lupa jawab soalan tu Baik. supaya kamu semua lebih faham apa yang kita belajar pada hari ini. Baik. Jadi, baiklah, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi, semoga bermanfaatlah untuk kamu berdua. Baik. Jadi, okey, bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Baik cikgu. Bye. Sekian itu sahajalah video simulasi tentang bahan bantu mengajar. Semoga video ini bermanfaat kepada penonton-penonton di luar sana. Sekian, terima kasih. Bye.